Kita di sebelas. Kita lah yang mempertahankan hak kemanusiaan dia orang ni. Bukan Komas, bukan Suhakam, bukan Abim. Dia duduk dalam ah. Tu, duduk mana? Buat apa? Itu makan lain dulu mah. Okey. Kita tanya dulu sikit Sini Rohingya ramai, berapa ramai duduk? 10 rumah ada. 10 rumah. Sudah lama ke dia orang duduk? Ha? You duduk sini. Tu. Belakang. Ada lagi belakang pun ada lagi. Ya. Sini ada, belakang pun ada. Sini dalam 10 rumah lah. Ada budak-budak, ada semua. Ada sekolah, dalam ada sekolah. Oh, ini ada penghulu kat sini. Ketua. Ada. Ada apa nama itu ketua? Imanul. Okey, you nama apa? Saya nama Kamal Hussein. Kamal Hussein. Sudah berapa lama Malaysia dulu? Okey, you ada itu UN card kan? Ada. Apa you berapa kali sudah pergi COP? Baru satu kali. 2 kali. 2 kali sudah pergi Dia orang tak nak pergi hantar lain-lain negara Okey, saya tanya last Itu ada ramai orang sana tengok. Itu UN ada kasih duit bulan-bulan ke? Makan punya duit, duduk rumah punya duit, ada kasih duit ke? Tak ada. Saya Apa? Jangan tipu, cakap betul. Ada tak ada? UN tak nak kasih duit lah. Ada? saya Tak dapat lah. You kerja apa? saya kerja pun tak ada. Saya cuma 1 kali makan, 1 kali tak ada makan, 2 tak ada makan. Ini macam. Tak ada kerja, tak boleh kerja. Tak. UN tak nak tolong, tak nak bantu. Saya mama pun tak ada, bapa pun tak ada. Satu orang saja. Itu Buddhis punya marah lah. Saya itu kampung, saya adik 2 orang ada. Sini you satu keluarga ke apa? Ya, satu. Satu orang saja. Ya, You kawan-kawan ramai? itu kawan-kawan ada. Itu kawan-kawan kerja apa? Itu besi buru. Besi buruk. Itu semua banyak jual ni besi buruk punya. Ya. Okey. Itu umur you berapa? Saya umur 27 6 ini. Masuk Malaysia bila? Malaysia 7 tahun 6. Sudah 7 tahun dah sini. You ada semua permit ada? UN lah. UN punya. Ada sudah. Ini nama apa? Imanul lah. Imanul. Dia nama Imanul lah. Ya. Okey, kita pergi cari Imanul lah. You nama apa? Kamal Hussein. Kamal Hussein. Okey, jom. Okey, kita tengok ini tengok etnik Rohingya Saya bukan nak bagi tahu apa-apa. Ini saya cuma nak cakap. Hampa tengok UN Sebenarnya UN mesti bagi peruntukan ataupun bajet kepada UNHCR untuk uruskan dia orang ni. Tetapi UNHCR tak uruskan dia orang ni. Dia orang duduk dalam keadaan negara kita. Bagaimana mereka boleh terdampar di sini? Dia orang pun tak tahu dia orang duduk dalam negara kita. Dan sepatutnya UNHCR perlu uruskan dia orang. Jaga kebajikan dia orang, penempatan dia orang, makan minum dia orang. Sebab UNHCR duduk dalam negara Malaysia sejak daripada tahun 75. Dia orang sepatutnya menguruskan pelarian dalam negara kita. Sebab apa rakyat Malaysia bangkit, tak puas hati, sekarang marah. Sebab dia orang ni ada di merata-rata dalam negara kita, dia orang bekerja, dia orang berniaga. Sebab dia orang ini tidak dipedulikan oleh UNHCR. Sekarang saya berada di Hulu Langat, Kampung Sungai Tekali. Saya nak cakap lagi ke hampa, kepada NGO terpaling, kepada Abim, ni Presiden Abim, dengar ni belia. Dia ni Abim ni, walaupun Presiden tapi dia belia. Ni, dengar abang-abang nak nasihat ni. Kepada Komas, Pusat Komuniti Masyarakat, Komas. Dan juga kepada Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Ni hampa ni semua, ni jenis terpaling. Saya tak ingat lagi 23 NGO yang terpaling nak pertahankan Rohingya. Dan hari ni pula mereka tulis 75 NGO yang mempertahankan Rohingya untuk tak diberikan tekanan dan penindasan dalam negara. Saya nak habaq dekat hampa boleh tulis 750 NGO pun tak apa. Kami rakyat Malaysia ada jutaan rakyat Malaysia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan di sini, kita di sebelas. Kita lah yang mempertahankan hak kemanusiaan dia orang ni. Bukan Komas, bukan Suhakam, bukan Abim. Yang mempertahankan hak dia orang ni adalah kita di sebelas. Sebab apa saya nak bagi tahu? Sebab kita tuntut dia orang ini untuk keluar daripada Malaysia untuk nak dihantar ke negara ketiga.
apabila dia orang ni dihantar ke negara ketiga, dia orang akan mendapat hak kemanusiaan. Dia orang akan dijamin pekerjaan, kehidupan dia orang lebih terjaga, kesihatan dia orang, pendidikan, rumah, makan, minum, pekerjaan, semua akan terjaga. Mereka terpaksa dilayan di negara yang tanda tangani ratifikasi 1951 dan 67, melayan pelarian seperti mana rakyat mereka sendiri. Ini perjuangan kita. Kita yang memperjuangkan hak kemanusiaan, bukan hampa tak guna ni. Hang tengok dia. Saya bukan doktor, tapi saya tengok dia ada sakit. Betul tak betul? Tengok dia tangan. Tangan dia semua kuning, mata dia semua kuning. Kita pun tak tahu apa penyakit yang dia ada. Malaria ke, TB ke, penyakit kuning ke. Kita tak tahu tuan-tuan. Dia duduk seorang betul. Dia duduk seorang diri. Bukan kerana diri dia seorang, tapi kalau dia membawa satu penyakit, boleh menyebarkan wabak kepada seluruh kampung ni. Hampa tak guna main NGO terpaling. Okey weh. Mai kita bawa hampa masuk dalam perkampungan Rohingya. Ha? Ada berapa keluarga? Ada berapa? 10 10, 25. Sana berapa keluarga? Jom. Saya belakang. Wei, saya basuh tangan tengok. Saya pun dah gelabah oi. Saya pun gelabah juga. Apa tak bersepak? Oi. Dia dengan kuning semua, dengan menampak penyakit semua. Saya pun gelabah juga. Ha, saya basuh tangan. Tak guna hampa ni NGO terpaling hampa mai sini. Hampa mai duduk 3 hari di sini. Kita confirm bagi hampa penyakit. Ayah, Jom. Hakam datang duduk. Ah, suruh hakam mai.